Berita tergempar, mata wang Iran jatuh teruk, hampir hilang nilai. Ya, betul tuan-puan. Mata wang rial Iran jatuh ke paras paling rendah. Ini adalah current news yang sangat-sangat menggemparkan. Sebenarnya tuan-puan, hari ini kita dapat lihat mata wang Iran hilang nilai dia. Dekat negara dia berlaku rusuhan. Last year, mata wang Iran dah jatuh lebih daripada 50%. Dan this year habis. Jadi ini juga pernah berlaku di Venezuela tuan-puan. Duit mereka jatuh teruk. Sangat-sangat teruk. Sebab apa tuan-puan? Ini dipanggil bila mana berlakunya geopolitical tension antara negara dengan US, memang isu-isu besar ini akan berlaku. Jadi bagi siapa-siapa yang tinggal dekat Iran dan juga Venezuela yang simpan cash yang banyak, habis tuan-puan, nilai dia sekelip mata saja. Lebih 1 juta rial untuk 1 USD. Ini bermakna cash rakyat jadi kurang kuasa beli dan simpanan hilang nilai. Bila mata wang jatuh, harga barang naik menggila. Makanan, petrol, semua jadi mahal. Ramai orang kehilangan daya beli dan protes besar berlaku kerana ekonomi jadi sangat susah. Sama juga yang pernah terjadi di Venezuela tuan-puan. Wang jadi sangat lemah sebab ekonomi tak stabil. Inflasi tinggi sampai orang susah nak hidup dengan duit sendiri. Ini sebabnya ramai pakar kewangan menggalakkan tiap orang kena ada platform simpanan emas. Sebab emas ni tuan-puan, dia tak hilang nilai, tak boleh dicetak seperti mana duit dan akan kekal sebagai aset yang sebenar-benarnya. Contoh, tuan-puan ada 100 gram emas. 100 gram masih lagi tetap 100 gram. Tak kira apa terjadi pada mata wang, emas masih tetap bernilai. Jadi kalau tuan-puan takut ekonomi jadi tidak menentu, boleh alihkan sebahagian 10% daripada simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas. Dan satu lagi, emas ni tuan-puan, dia adalah alat kewangan yang di luar sistem kewangan. Maksudnya tak ada mana-mana institusi kewangan yang boleh trace berapa banyak simpanan emas tuan-puan. Dan emas ni tuan-puan satu-satunya kekayaan tuan-puan yang tidak boleh dibekukan. Okay? Sebab tu pakar kewangan negara kita, Tuan Azizi Ali pun menyarankan kita mesti simpan at least 10% kekayaan ke dalam bentuk aset emas untuk protect kekayaan kita. Bagi tuan-puan yang nak alihkan sebahagian kekayaan tuan-puan ke dalam bentuk aset emas, jemput follow saya dan boleh isi button sign up. Silakan tuan-puan.